Siapa yang terlepas malam ini, dia sangat-sangat rugi. Sebab apa? Malam itu adalah malam yang sangat mustajab doa, iaitu malam hari raya Aidil Adha. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, malam hari raya Aidil Adha adalah malam yang lebih baik daripada malam hari raya Aidil Fitri. Sebab malam hari raya Aidil Adha berlaku pada hari Arafah dan keesokan harinya pula adalah hari Nahar, iaitu hari pertama hari raya Aidil Adha. Jadi sebab tu pada malam hari raya Aidil Adha ini doanya sangat mustajab. Jangan kita biarkan malam tersebut berlalu tanpa kita berdoa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu-pintu langit, malaikat semua turun untuk mengaminkan doa kita. Jangan kita sia-siakan malam hari raya Aidil Adha ini. Kita memperbanyakkan berdoa, minta apa sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah malam tersebut akan menjadi malam terbaik bagi kita kerana segala doa kita insya-Allah akan dimakbulkan Allah. Jangan lupa untuk bantu saya share video ni banyak-banyak supaya kita boleh beramal dan berdoa pada malam hari raya Aidil Adha nanti dan kita mendapat kelebihan doa tersebut. Nak tambah lebih banyak ilmu, jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar Hafal. Tidak iblis akan masuk yang iblis aja.